Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak test aircon. Betulkah Voltec ni boleh bagi aircon kita lagi sejuk? Okey, sekarang ni saya test suhu di luar pada pukul 8.45 pagi. Okey, 8.45 pagi. Dekat suhu kat luar adalah 28.1 darjah Celsius. Okey, anda boleh tengok saya letak kat luar tu. Okey. Alright, 28.1. Enjin dalam keadaan mati sebab saya nak test kat luar. Okey, kita try hidupkan enjin tanpa menggunakan Voltec. Okey, tanpa menggunakan Voltec. Voltec saya cabut dulu. Okey, kita tengok berapa suhu tanpa menggunakan Voltec. Kita guna aircon tanpa menggunakan Voltec. Okey, kereta dah start. Ni suhu dalam kereta tanpa pasang aircon lagi. Okey, kita start pasang aircon. Kita akan tengok. Okey, sekarang ni 8.50. Okey, kita pasang aircon. 1 tengah. Okey, kita pasang aircon. Okey, ni tanpa guna Voltec. Okey, enjin tengah panas. Enjin dah ini dah. Kita tengok berapa suhu. Okey, ni suhu tanpa pakai Voltec. Okey, kita tengok dalam masa 5 minit. Okey. Okey, sekarang ni kita menggunakan alat ni. Ni alat untuk test suhu aircon. Okey, setelah 5 minit. Okey, kita tengok suhu tanpa pakai Voltec berapa. Okey, sekarang ni saya menggunakan LCD thermometer. Alat ni dia ada besi kat dalam tu. Okey, kat wire ni ada besi. Jadi kita letak kat aircon. Okey, kita tengok selepas 5 minit. Okey, tanpa menggunakan Voltec, suhu dia turun kepada 10.6. Okey, dia sekarang ni 10.6 lah, 10.7 lah. Okey, dalam keadaan yang sama. Nombor 1 tengah. Okey, aircon pasang. Alright. Okey, jom kita pasang Voltec pula. Ni saya pakai Voltec Max. Okey, Voltec Super Tune Max. Okey, alright. Jom kita cucuk. Saya cucuk. Okey, dah nyala. Elok. Ni saya sambung juga dekat handphone saya. Saya tengah charge handphone. Webcam. Okey, ini Voltec Super Max Tune. Sekarang ni pukul 8.57. Okey, 8.58. Okey, kita tengok suhu 10.6, 10.4, 10.3. Kita tengok selepas 5 minit. Okey, selepas 5 minit apa akan berlaku. Okey, ini apa akan berlaku setelah ini. Ada 7 dalam 9 12 tengok. Ada suhu akan drop lagi. Sama juga. Satu tak ada ubah. Okey. Kita mulakan kita monitor. Kita tengok lagi. Okey. Sekarang ni kita tengok sama je. Okey, sekarang ni dah 9.3 minit. Kat jam saya pun 9 dah 3 minit. Kita tengok Tengok, dia dah jadi 9.6, 9.7, 9.8. Ini mengatakan Voltec ni betul-betul menstabilkan alternator. Lagi-lagi Voltec Max ni, dia jadikan alternator tu jadi sihat. Bila alternator jadi sihat, okey, itu yang aircon makin sejuk. Tengok 9.6. Yang mana yang lagi tak percaya tentang Voltec ni, yang kata Voltec ni tipu apa semua ni, saya tunjuk bukti. Dengan multimeter saya dah tunjuk. Okey, dengan aircon pun saya dah tunjuk. Dengan bahagian lampu pun saya dah tunjuk. Jadi kalau anda hari ni rasa kereta anda kurang sejuk, lepas tu kurang pick up, lampu tak terang, nak jimat minyak,
InsyaAllah dengan izin Allah, dengan menggunakan Vortex, semua itu boleh dapat atasi. Ini orang cakap bukan cakap dengan agak-agak. Kita menggunakan alat terus. Kita boleh tunjuk bila pakai Vortex macam mana. Itu yang ada pelanggan kita kata aircon sejuk sampai ke tulang. Sebelum ni kereta saya macam berat sikit, aircon pun kurang sejuk. Lah. Tapi selepas pakai ni, saya balik kampung, dia punya sejuk tu macam sampai ke tulang sejuk. Apasal sejuk sangat kan? Saya slowkan pun sejuk juga. Okey. Jadi inilah buktinya. Kalau anda rasa nak dapatkan Vortex ni, boleh dapatkan sekarang. Anda tak rugi sebab dia sihatkan alternator anda. Dia menyihatkan alternator anda. Sangat-sangat berbaloi.